Malaysia, hello. Banyak negara yang sokong Malaysia jajah Indon. Antara satu faktor mereka menyokong Malaysia untuk menjajah Indonesia kerana Indonesia sebuah negara yang kurang ajar, biadab dan sangat suka menipu. Banyak jugalah negara-negara di Eropah meminta Malaysia memerangkap Indonesia supaya berperang. Ini disebabkan kajian Amerika Indonesia adalah salah satu negara yang sukar ataupun sangat besar untuk Indonesia jaga. Jika berperang, banyak negara akan tolong Malaysia dari segi senjata. Malaysia semua bayar. Tidak seperti halnya dengan Ukraine. Ukraine tidak ada wang yang banyak untuk berperang melawan Rusia. Rusia sebuah negara yang sangat kaya. Indonesia, kalau anda nak tahu, ramai rakyat Indon yang nak merdeka. Dah lama dah rakyat Indon nak merdeka. Seperti Kalimantan, Sumatera. Bezanya kalau nak tahu, tahun 2028 USA telah dipaksa keluar daripada Westport. Sebab itulah Malaysia banyak kali lah pancing Malaysia supaya menyerang Indonesia. Ini anjing. Saya juga mau kerajaan Indonesia merampas tanah-tanah sawit Malaysia, Singapura, Hong Kong. Halau mereka, itu milik kita. Walaupun mereka keluar modal, saya peduli apa? Saya orang Indonesia, saya mau kerajaan Indonesia merampas Westport di Papua. Ia milik orang Indonesia. Hancurkan mereka. Lepas tu kan, Indonesia dia banyak beli senjata dengan Rusia, tapi dia tak nak bayar. Banyaklah negara tak puas hati dengan Indonesia ni. Selain tu, kuasa besar yang datang ke Indonesia semua dihina. Apa ni Indon suruh saya makan ular ni, babi punya Indon. Celaka Indon, aku tak nak datang dah latihan di Indon. Begitulah penghinaan Indon. USA telah dikatakan banyaklah askar mereka tak puas hati Mereka dikatakan anak didik Indonesia. Siapa cakap kami anak didik Indonesia? Celaka punya Indon. Senjata pembekarat. Japan, China pun Indonesia claim mereka ni adalah anak murid Indonesia. Banyak juga negara yang sakit hati. Kita yang kat Malaysia pun memang sakit hati lah kan. Bila datang latihan je, dia claim kita anak buah dia, babi. Kebanyakan tentera Indonesia gagal semasa buat latihan di luar negara. Mereka selalu berlagak lah. Sungguh dibuat sini itu pun mereka tak nak. Boleh dia ajar lagi kita macam bagus sangat. Dah lah pakai baju tentera pun macam tahun 60-an, buruk, hijau katak pisang, babi. Indon semasa latihan AFRAM Indonesia banyak menipu Mereka telah mengubah suai senjata pindad, sanggup menang dan banyak menipulah markah tipu. Macam sukan C, banyaklah tipu. Mereka ni kalau anda bawa ke mana-mana latihan, bila ada pasukan Cina, mereka kalah. Seperti baru-baru ni di UAE latihan perang Cina mengalahkan ke semua tim SWAT daripada negara-negara lain. Indon ni satu bangsa yang sangat kuat. Tipu, sombong, biadab. Memang sial lah. Sebab itulah Amerika kan, kalau Malaysia nak perang dengan Indon, boleh je kita perang dengan Indon. Militer Indon antara yang paling belagak lah. USA, Rusia banyak lah kena hina dengan Indon ni. Mereka tuduh askar negara barat lemah, lari tak larat. Indon paling kuat. Banyaklah kutukan-kutukan askar Indon ke atas askar negara lain. Jom kita lihat apa yang akan berlaku pada perang akan datang jika negara kecil berperang dengan negara besar. Kita boleh lihat konflik Ukraine. Bagaimana Ukraine berjaya inilah budaya mencuri Indon Indon telah mencuri produk-produk Korea. Indon juga mencuri ciptaan drone DJI daripada China, sehingga kan China sangat marah ke atas tentera nasional Indonesia. Perang Indon macam ni lah. Tu askar Indon, cepat tembak. Lari terkencing-kencing. Macam ni lah di perbatasan. Cakap saja besar. Mati aku. Jika anda nak tahu, kalau anda nak perang dengan Indonesia, Malaysia perlukan bom seberat 3 tan. Kerana askar Indonesia ni akan melepaskan najis-najis yang banyak di kawasan mereka berkubu. Pada tahun 1960-an, kerajaan Malaysia dan komando telah mengasan askar Indon berak. Ini adalah Iran kamikaze. Mereka ni banyaklah offer kepada Malaysia untuk beli kamikaze drone ni. Dan ini antara Malaysia punya senjata yang popular lah pada masa akan datang.
Jom kita lihat nasib helikopter Endon jika ATM menggunakan drone. Ini cerita benar. Konflik Ambalat. Ambalat adalah di dalam kawasan Malaysia, Sigitan. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, Indonesia sangat kurang ajar. Mereka telah memecahkan mesoswa yang Malaysia bina, seperti di Ambalat, di Pontianak. Pada masa akan datang, Malaysia akan menggunakan bom termit ke atas tentera Indonesia di Ambalat. Ini kerana Indonesia tidak mahu lagi berbincang di Mahkamah Dunia. Mereka tahu mereka akan kalah. Sekarang ni mereka menggunakan stalanun, mencuri. Jika perang pun mereka yakin mereka akan menang. Endon tak boleh sombong. Askar mereka memang ramai, tapi askar mereka takut. Beginilah keadaan Endon pada masa depan. Kebom. Ada Sukhoi. Dia ingat main dengan Malaysia. Memang kalah lah. Selain itu, Endon ni satu negara yang paling kurang ajar lah. Bangsa Endon pun kurang ajar, askar kurang ajar, semua kurang ajar. Sampai Z kurang ajar. Sebab itulah mereka sangat angkuh dan sombong. Jika anda lihat konvoi Endon biasanya akan bergerak hingga 10 hingga 30 km. Jika Malaysia nak lancarkan serangan, beginilah ini adalah askar Indonesia. Waduh bang, banyaknya. Banyaknya. Indonesia military army kuat. Indonesia ni dia tak sedar diri jika mereka bergerak dalam keadaan 10 hingga 20 km. Beginilah nasib tentera Indonesia. Ego Endon ni perlu Malaysia jatuhkan, sebab Endon ni memang bangsa kurang ajar. Banyaklah orang tua kata Endon ni kurang ajar. Ini adalah 155mm milik ATM. Senjata ini amat berkesan untuk menghancurkan musuh. Jika digunakan ke atas Tentera Nasional Indonesia nombor 12 ini, kebanyakannya akan jadi abu. Endon, kalau kita nak perang dengan Endon senang je. Kita beli artileri dan tambah di padasan. Mereka ni ramai. Bila ramai, senang nak kena tembak. Itulah beza askar Indonesia dengan Malaysia. Konvoi Endon ada saya baca mereka ni bergerak hampir 60 km. Jadi kita seranglah 60 km tu, dan askar Indonesia memang tak akan menang. Dan apa pun akhirnya Malaysia menang.